Nak tahu tak usia pasal pokok kayu jati tu macam mana? Macam mana? Okey. Ni share sikit Kalau Banyak korang lah, share banyak lah. banyak. Ah. Okey, boleh. Okey, tengok design yang sama, bentuk Aha. yang sama. Aha. Yang macam ni kan. Tapi urat dia korang boleh tengok, dia jarak-jarak macam ni. Aha. Berbeza pula dengan yang sebelah. Osh. Design lebih kurang. Tapi nampak tak? Urat dia halus je. Ui. Okey, apa yang berbeza dua ni? So, kalau yang macam ni, jenis jarak. Ini yang Mocik tahu Kalau Mocik salah, tolong betulkan boleh. Geng-geng kita. Kalau jenis macam ni, yang Mocik tahu, Bosi ajar, dia sebab kualiti, iklim, tempat dia tumbuh. Dengan, iklim lah tempat dia tumbuh. Kenapa dia boleh urat dia jarak-jarak macam ni? Ni bermakna dia cepat tumbuh. Tapi yang ni pun dah cukup super dah ni Acik. Ush. Berbanding pula dengan yang ni, geng. Kalau yang macam ni, tempat dia, serat dia, iklim dia, tanah dia tak sama. Biasa macam ni tumbuh kat mana, Mochi? Tumbuh dekat kawasan-kawasan tinggi, kat yang pegunungan. Dia susah nak tumbuh. Kalau yang ni tempat dia yang tumbuh pokok dia kat Blora. Sama pun juga dengan yang ni. Ush. Yang hari tu Bos Ijan dah kira tau. Ini ada yang cakap lah, tapi kita orang tak tahu. Kata nak tahu usia betul-betul, tengok dia punya urat. Kira urat. Hari tu Bos Ijan kira ni, sini je dah 100 tahun. No. Belum ni lagi. 200. Lepas tu, alamak. Ni belum pangkal tau, pangkal. Belum bawah lagi. Macam mana Mocik tahu? Sebab ni. Mana? Korang tengok hati dia. Hati? Ada satu hati. Uish. Bersatu hati dia. Bersatu hati dia. Ni satu hati. Alamak. Sebab jati yang periutan ni, tipikal ni, dia punya pokok tu atas-atas. Daun-daun dia. So kita tahulah ni bahagian masih kategori tengah nak ke bawah. So yang ni pula, ni dah boleh tahu, tengok. Nampak tak hati dia banyak? Banyak hati yang nak dijaga. Alamak. So bermakna yang ni bahagian tengah. Habis Mocik macam mana nak tahu bahagian tu bahagian bawah? Macam mana? Macam ni. Macam mana? Macam ni. Banyak mana? macam mana pusing? Mana ni. satu? Dia langsung tak ada hati, dia hanya serat saja. Nampak tak? Tak ada hati yang perlu nak dijaga Ya. Berbeza setiap pokok. Dan ni kalau korang nak tahu, dia merupakan aset terkawal kerajaan. Perlu ada lesen apa segala. Wush. Sampai ke bawah tau. Sampai. Tengok. Wush. Nampak tak kaki dia? Alamak. Wush. Dapat tak sesuatu? Dapat tak? Sampai tak? Kalau dapat angkat tangan. Angkat tangan. Macam set macam ni, Mocik ada jual dengan Big Boss. Ni ramai Big Boss, abang brother, akak brother suka set-set macam ni. Acik-acik pun ramai. Abang baru brother. sold awal tahun hari tu dekat Big Boss Bandar Baru Uda. Ya. Yang ni beza sikit. Agak-agak korang yang ni berapa? Cetek. Nak tengok lagi tak nanti? Ada set lagi super rare